Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, dunia Islam terus berdepan pelbagai cabaran antarabangsa termasuk konflik bersenjata, krisis kemanusiaan dan masalah pelarian yang memberi kesan kepada jutaan manusia di seluruh dunia. Dalam Islam, setiap isu yang melibatkan kepentingan masyarakat hendaklah ditangani melalui perbincangan, permuafakatan dan syura bagi mencapai keputusan yang terbaik. Sehubungan itu, Buletin Ummah pada hari ini akan membawakan sebuah simulasi Majlis Syura yang membincangkan peranan syura dalam menangani isu antarabangsa serta usaha yang boleh dilakukan oleh negara-negara Islam melalui kerjasama pelbagai organisasi. Untuk laporan lanjut, kita terus ke wartawan kami di lokasi. Terima kasih Faris di studio. Nabi SAW mengajar umat Islam apabila sesuatu krisis itu berlaku, hendaklah mengadakan musyawarah. Dalam memahami konsep musyawarah itu sendiri, saya bersama dengan pakar syariah Ustaz Abid bin Azhar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Adam. Apakah yang dimaksudkan dengan syura? Okey, baik. Syura ni bermaksud perbincangan ataupun musyawarah yang kita nak satu perkara yang terbaik. Maksudnya, kita nak keputusan yang terbaik. Itu adalah musyawarah. Jadi, musyawarah ni adalah satu prinsip yang penting dalam Islam. Dalam surah Asy-Syura ayat 38. Dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarat sesama mereka. Selain itu, Allah berfirman juga dalam surah Ali Imran ayat 159 yang membawa maksud dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi ayat-ayat ini sangat menunjukkan bahawa syura adalah kaedah yang paling utama untuk kita dapatkan keputusan yang terbaik. Okey, baik Doktor. Mengapa musyawarah ini ataupun syura sangat penting untuk di antarabangsa? Okey, baik. Mengapakah musyawarah ini penting dalam antarabangsa? Jadi, kerana isu antarabangsa ni melibatkan banyak sangat pihak. Jadi, dengan musyawarahlah keputusan dapat dibuat secara adil dan saksama, teliti dan mengambil kira pandangan semua pihak. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor dengan konsep musyawarah itu. Kita kembali di studio. Okey, baik, bismillah. Saya sekarang ini berada di Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim yang mana saya akan menemukan seorang pakar sejarah. Okey, baik, sekarang ini saya bersama dengan pakar sejarah Islam UPNM iaitu Dr. Muhammad Syahmi bin Muhammad Nizar. Okey, baik Doktor. Assalamualaikum. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Bagaimana syura diamalkan pada zaman Rasulullah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi saya akan menerangkan bagaimana syura ini diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seperti mana yang kita tahu, baginda ni telah menerima wahyu sejak awal lagi. Jadi, okey. Walaupun baginda ni dah terima wahyu sejak awal lagi, baginda ni tetap melakukan mesyuarat dengan para sahabat. Sebagai contoh, kita lihat ketika berlakunya perang Uhud, baginda ni melakukan satu mesyuarat dengan para sahabat untuk menentukan strategi peperangan yang akan digunakan semasa peperangan. Jadi selepas tamatnya mesyuarat tersebut, baginda ni akan melihat pandangan majoriti, walaupun pandangan majoriti tersebut berbeza dengan pandangan asal baginda. Kita lihat pula pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Okay. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, para khalifah ni akan sentiasa melakukan mesyuarat dengan para khalifah yang lain untuk membuat satu keputusan yang sangat penting. Jadi semua syura ini sangat penting dalam membina asas negara Islam sejak dahulu lagi, insya-Allah. Sekian. Terima kasih Doktor atas penjelasan tersebut. Kini kita akan melihat simulasi Majlis Syura yang mana melibatkan Liga Arab dan OIC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majlis ahli-ahli syura
dalam menyelesaikan isu masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam. Jadi, Islam menggalakkan kita dalam sistem muafakat dan sistem syura. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada pengerusi OIC. Dipersilakan. Okay. Terima kasih pengerusi. Saya Arman daripada OIC. Jadi OIC ini merupakan pertubuhan kerjasama Islam yang menyatukan negara-negara Islam dalam menangani isu-isu global. Jadi yang pertama, apa yang saya boleh katakan, pada pandangan saya, OIC boleh mengadakan sidang akhbar terkemuka yang mana kami akan menjemput semua negara anggota. Yang kedua, kami juga akan memberi bantuan dana kepada bangsa yang terlibat. Dan yang ketiga pula, kami juga akan menghantar pasukan ke kawasan yang terjejas. Dan yang keempat, kami akan menggesa masyarakat agar cuba untuk menghentikan konflik yang sedang berlaku. Terima kasih. Baik, jadi saya daripada wakil Liga Arab, iaitu Al-Jami'ah Ad-Dual Al-Arabiyah. Kami di sini menyatakan bahawasanya krisis ini amatlah membimbangkan. Jadi kami semua bersepakat untuk mencadangkan beberapa isu yang perlu dipertengahkan. Antaranya yang pertama ialah kami menggesa komunikasi segera untuk diplomasi bersama pihak OIC dan juga PBB, iaitu Badan Keselamatan Antarabangsa. Seterusnya, yang kedua, kami ingin menghantar bantuan kemanusiaan dari segi sudut kebersihan, air, makanan dan juga segala alatan perubatan. Yang ketiga, kami ingin menghantar aduan advokasi kepada pihak penjaga keamanan antarabangsa, iaitu PBB, untuk segera mengambil tindakan terhadap para askar yang menyebabkan kehancuran kepada pihak Arab Palestin. Seterusnya, yang keempat, kami akan cuba berbincang dengan segala pihak antarabangsa untuk memastikan kami bekerjasama dalam membangunkan infrastruktur kepada pihak yang terjejas. Itu sahaja. Terima kasih wakil daripada Liga-Liga Arab. Seterusnya, saya mempersilakan ahli-ahli yang mempunyai pandangan. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pandangan saya, sejarah menunjukkan bahawa perpaduan ini merupakan satu jalan penyelesaian yang sangat penting untuk mengelakkan isu perkauman. Sebagai contoh, isu-isu yang pergaduhan yang berlaku di Malaysia pada zaman ini. Jadi, apa pandangan doktor sebagai pakar syariah? Okey, pada pandangan saya sangat bersetuju tentang perkara tersebut. Jadi saya mencadangkan agar setiap tindakan yang diambil mestilah berlandaskan prinsip keadilan dan menjaga nyawa manusia tanpa mengira bangsa dan negara. Jadi, Alhamdulillah, kesemua ahli-ahli syura memberikan pandangan jelas dan bermanfaat untuk masa depan dan keselamatan untuk negara-negara Islam. Jadi, saya boleh simpulkan setelah mendengar pendapat ahli-ahli syura yang mana kita boleh memberikan jalan penyelesaian seperti menggesa gencatan senjata dan kedua, menghantar bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang diperlukan, contohnya dalam logistik, dan terakhir sekali memperkukuhkan kerjasama antara negara-negara Islam. Jadi, adakah ahli-ahli syura yang lain bersetuju? Baik, daripada pihak OIC kami bersetuju untuk menyelaraskan bantuan bersama semua negara yang terlibat. Daripada wakil Liga Arab, mereka anda bersetuju? Ya, saya bersetuju supaya kami melakukan kerjasama yang baik untuk membentuk diplomasi yang komprehensif dan efektif supaya benda ini tidak akan lagi berlaku di masa akan datang. Jadi, Alhamdulillah, semua ahli bersetuju.
Demikianlah keputusan yang dicapai melalui Majlis Syura dalam mengenai isu antarabangsa. Jelaslah bahawa syura merupakan kaedah yang diajar oleh Islam bagi menghasilkan keputusan yang adil, bijaksana dan diterima oleh semua pihak. Walaupun konsep ini telah diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, ia masih relevan dalam dunia moden melalui organisasi seperti OIC dan Liga Arab. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.